Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Calon, hari ini kita bertemu lagi untuk modul yang keempat, strategi menjawab ujian bertutur berkumpulan bahagian B. Kita bertemu lagi untuk modul keempat. Saya harap, cikgu harap kamu ingat lagi modul satu, 2 dan 3 kerana modul yang keempat adalah kesinambungan modul 3. Okey, kita teruskan tanpa melengahkan waktu. Saya imbas kembali. Saya takut calon-calon ni selalu lupa. Saya pasti sentiasa kena ingatkan. Saya fokus lagi sekali. Ujian bertutur berkumpulan 30 markah. Okey, 30 markah, 12 hingga 15 minit. Dan siapa yang terlibat? 3 hingga 4 orang. Berapa pusingan? Kita ada 2 pusingan untuk bertutur berkumpulan. Untuk hari ini, ah, kamu sepatutnya boleh dapat panduan praktikal untuk menjawab bahagian B secara berkesan, dapat melatih calon menggunakan frasa komunikasi dan penanda wacana, menunjukkan contoh interaksi kumpulan yang ideal. Okey, jom kita tengok. Okey, pahaman situasi soalan. Sekiranya kamu dapat uh, soalan, sebenarnya untuk ujian bertutur berkumpulan ni, kebanyakan hampir semua soalan dia pendek je. Dia tak ada soalan panjang. Dia tak seperti ujian individu. Individu dia ada petikan yang panjang. Tapi untuk soalan bertutur berkumpulan ni, sebentar lagi di slide yang seterusnya nanti kamu akan lihat. Soalan je pendek saja. Tapi kamu kena huraikan panjang. Dia terbalik dengan individu. Individu dia ada petikan yang panjang, tapi jawapan dia agak terhad, pendek-pendek saja. Berbanding dengan berkumpulan, kamu akan lihat soalan dia ringkas dan padat. Tapi kamu perlu huraikan dia dengan sejelas yang mungkin, sebanyak yang mungkin. Kerana masa yang diberikan adalah antara 12 ke 15 minit. Okey, jadi baca dan fahami konteks situasi yang diberi, kenal pasti kata kunci, tema, objektif dan juga kehendak soalan. Kata kunci itu apa? Dia nak minta langkah ke? Dia minta punca ke? Dia minta manfaat ke? Dia minta keburukan ke? Dia minta uh, uh, kebaikan ke? Apa yang diminta, kita kena kenal pasti. Kata kunci sangat penting untuk menjawab soalan berkumpulan. Kemudian rancang cadangan yang relevan dan pelbagai.